Okay, saya rasa test paling sesuai ataupun simple, kita buka jam G-Shock lah G-Shock Markman dia banyak skru. Okay, kita boleh try. Okay, pakai, saya rasa pakai ni kot, PH000. Okay, try. Okay, on, buka lampu, try buka punya band dulu. Okey, makna satu tak cukup jadi dia akan berkelip lah. Torque 2, kita try tengok macam mana pasal. Okey, 2 boleh tapi kita nak laju, try 3. Cukup lagi. Kita try 5 lah. 5 laju sikit Okay, speed 3. Okay, 3 macam kuat lah. Okay, auto stop 2 2 cun. Okay, kita boleh guna juga manual Okay, kita tengok dia off. Okay. Okay, siap. Okay, jadi kita ada mekanik nama jenama ni Mechanic Electric Screwdriver ES420. Ada tulisan Cina ni, saya tak tahu apa. Okay, di dalam casing warna biru ni lah, aluminium alloy Okay. Okay, ni set dia. Okay, yang pry bar ni saya tambah lah. Yang ni sebenarnya kosong sebab dia ada ruang ni, tapi ada kosong dia set. So saya tambah pry bar ni lah. Dia boleh masuk lagi satu tweezer boleh masuk. Okay, tapi saya tengah cek online lagi lah, tengah pilih lagi, tak tahu nak pilih. Okay. Okay, lepas tu ni dia punya okay, ni electric screwdriver dah. Okay. Okay, ada satu, ada screen LCD. Dia ada forward, ada reverse, ada top atau speed selector lah. Okay, material dia aluminium alloy. Okay, dia ada charge type C dikatakan fast charging lah. Okay, ni dia punya chuck dia ataupun head shank dia. Okay. So, kita tengok skrin dia. Okay, ada battery indicator, ada icon screw tu dengan speed atau torque kita lah. 1 ke 5 dia punya maksimum dia. 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Okay, kalau kita tekan reverse, dia punya screen tu tunjuk reverse lah. Forward, tekan bawah lah. Okay. Okay, lepas tu kita boleh tekan hold kalau nak buka lampu. Tekan hold, okay, dia akan menyala lah. Okay, dia katakan 30 saat kalau ikut manual lah. Okay. Kalau tengok ada 4 panel ataupun 4 biji LED dalam kamera tak nampak lah. Okay.
Okay. Okay, ni saiz dia dah. Okay, saya ambil baris. Okay, kita tengok berapa saiz dia dalam milimeter. Okay, dalam 15.5 15.5 cm ataupun 155 mm lah. Okay, dalam inci kita dalam, okay, kalau dalam inci kita dalam 6 inci 6 inci lebih kurang. Okay. Kalau saiz tepuk tangan macam ni lah. Okay, tepuk tangan saya macam ni lah. So kita boleh pegang macam ni ataupun nak pegang macam ni pun boleh, pegang macam pen boleh. Tengok position kita macam mana, macam ni ke, kalau kita nak pegang macam pen macam ni Okay, magnetik ni. Tengok try. Okay. Okay lah, tak tercabut lah. Kalau kuat, rasa tercabut juga. Okay. Okay. And then, okay. Kita tengok dia punya, okay, dia boleh diri. Okay, macam ni lah. Kalau kita letak macam ni, dia roll lah. Okay, dia roll dia ada macam lekuk ni, tapi dia bergerak juga lah. Kita kena letak dia ni lah. Ataupun kita masuk case dia lah. Tu ni ada macam button, kita boleh tekan tombol ni kat macam ni. Okay, tu lah. Daripada bawah. Okay, macam tu lah. Okay, dia ada bagi manual ni position electric screwdriver model ES420 Global Master Dedicated Brand. Oh yo, siap. Okay, ni charging dia saya tengok macam mana. Okay, tak ada indicator LED ke apa jadi kita kena buka lah, tengok. Okay, sebab biasa model lain ada indicator LED untuk charging jadi yang ni untuk mekanik ni tak ada, so kita kena keluarkan. Kita tengok lah. Okay, macam ni display bila charging. Okay, so bila charging kita boleh guna lah. Okay, lampu boleh buka. Okay, tu kelebihan dia lah. Okay, so dia fast charging lah. Dia katakan 50 minit charging dia. Okay, Type C kabel dia. Okay, ni dia punya company HK Mechanic Company. Okay, Chinese Mainland Operation Distribution Center, Shenzhen Yongkai Technology Company Limited. Okay, dia daripada Shenzhen betul lah, Guangdong Province. Saya dapat shipping ni daripada mekanik punya ni, daripada Shenzhen ambil masa dalam seminggu lebih jugalah. Jadi komen saya bila beli mekanik punya electric screwdriver ni, okay, yang saya tengok dia macam Ventic tapi Ventic tak ada jual kat Malaysia, so inilah option yang ada. Ada banyak lagi jenis yang lain tapi ni antara yang paling samalah dengan Ventic. Sebab saya minat electric screwdriver ni macam ni, dan dia dalam satu package lah kan. Jadi kita boleh bawa macam ni. Masalah dia kat sini masalah dia ni, button ni saya rasa macam dia memang tactile tapi dia tak lembut jadi dia lama-lama saya rasa boleh tenggelam ke, dia punya board tu, button dia pun mungkin boleh rosak. Lepas tu LED dia, okay, dia ada memori. Okay, ni kita dah off tadi, dia auto off lah selepas 30 saat. Kita tak ada button on off dia auto off. Lepas tu bila kita on balik, dia ada memori lah. Memori dia untuk speed ataupun torque ni je. Okay, untuk torchlight kita kena buka tutup juga kita kena hold ni, button ni, dia on lah. Okay, sebab dia tak ada memori untuk LED, dia memori untuk speed torque ni saja Okay, lain okay, mekanik patut bagi pry bar dengan tweezer lah, tambah lagi 2 je kan, jadilah 44 ES 440. Saya rasa dia tak nak 44, dia buat ES 420. So set yang kita dapat pun 42. Dia tolak yang 2 tu, dia tolak lah pry bar dengan tweezer. So
kosong. Yang ni saya tambah sendiri pry bar ni. Adalah dekat Shopee ada banyak lah. Okay, dia punya ni lah charging port dia. Kalau boleh ada LED yang menandakan kita tengah charge, lagi bagus Boleh charge merah, bila dah penuh hijau. So kita tak payahlah nak buka setiap kali kan. Setiap kali nak buka nak charge nak kena charge kat luar. Okey ni. Dia dah ada karat Okey, mungkin tangan saya berpeluh ataupun ada terkena percikan air ke kat mana-mana, saya tak tahulah. Okey. Dia dah ada karat tu sikit. Tapi dia datang factory dia ada minyak tau sebenarnya. Dia bagus. Nampak kisah minyak tu. Dia dah minyakkan dah semua. Semua ni ada minyak. Bila saya buka masa baru sampai pun memang minyak lah semua. Cuma ada okay, macam ni. Ni pun dah karat juga Okay, nampak Okay, lagi satu dia punya ni magnetizer. Magnetizer dia kadang macam jadi, kadang macam tak jadi Bila saya try demagnetize ni, tolak ni, dia tetap juga magnet tu Nampak tu. Yang ni saya dah letak dekat ni So dia tak berapa tepat lah. Saya rasa dekat sini, atas sikit. Yang ni kena jarak lagi bawah untuk magnetize. Demagnetize atas sikit. So dia ada ruang lah. Jadi kita boleh demagnetize kita punya bit kita. Ni nampak dia lagi. Magnet tak ada soal memang kuat lah. Untuk skru yang ringan-ringan, skru precision okey. Kalau skru berat dia jatuh jugalah. Okey. Lagi harga dia lah. Harga dia boleh tahan juga Harga dia saya tengok masa saya beli dalam 120 masa saya beli. Dah pakai voucher apa bagai semua. 120 set shipping daripada Guangdong So saya rasa mahal lah juga. Ada juga set yang electric screwdriver, ada macam-macam lah. Kita tengok generic ni warna hitam biasa kan. So yang ni dia lain sikit lah. Yang lain semua ada warna hitam, ada yang tak ada display, ada yang ada button saja, ada yang forward reverse saja, ada yang tak ada torque, ada yang tak ada torque selector, torque speed kan, speed selector, ada yang tak ada LED, ada yang ada LED. Okey, yang ni saya rasa antara yang paling lengkap lah dia. So apa kelebihan dia daripada brand lain saya tengok. Okey, dia punya casing pun boleh tengok warna punya logo dia apa semua memang cantik lah. Kita tengok pun menarik Lepas tu dia gunakan aluminium alloy ringan, tahan lasak dan tahan karat lah. Ni antara yang masuk akal lah. 120. Lain semua mahal Jadi saya rasa okey lah pada saya. Okey, tak dapat ventic pun okey, kita dapat mekanik pun okey Boleh tengok dia punya tu. Show the style of master. Dia punya logo dia gambar orang tua Tengok. Macam orang berjambang macam tu lah. Lepas tu ada tulisan Cina ni. Okey, lagi satu. Okey, kekurangan dia bateri dia lah. Bateri dia 500 mAh So pada saya kalau ikut logik 500 kan, 500 mAh kecil Lagi satu masa charging dia boleh guna. So saya rasa tak ada masalah. Untuk profesional okey Dan saya rasa memang ni brand profesional mekanik kat sana dia ada banyak lagi lah aksesori alatan untuk repair smartphone kebanyakan dia banyak lah alatan macam-macam dia ada. Ni salah satu lah electric screwdriver set dia. Nak keluarkan ni pun smooth tak ada sangkut, tak ada apa. Okey lah, push tak ada masalah kita nak keluar kan, kita tekan ni button ni untuk keluarkan screwdriver pun tak ada masalah. Masuk pun okey, tak jatuh nampak boleh nampak boleh tahan lah. Tapi saya rasa kalau jatuh cabut juga semua sebab magnet kan. Okey, semua smooth tak ada masalah. So daripada segi material okey, cuma benda-benda lain tu lah banyak lagi dia boleh improve. Okey, itu je komen saya.